nilai duit raya RM100 anak-anak akan susut nilai pada tahun depan. Tuan-puan, kita semua tahu pasal inflasi yang mana akan mengurangkan pegangan duit ataupun nilai duit kita, tuan-puan. Jadi tuan-puan, RM100 duit raya anak-anak jika kita simpan dan ianya tidak diguna untuk pada masa yang terdekat, duit tersebut akan dimakan oleh inflasi tanpa kita sedar. Jadi tuan-puan, ini cadangan saya. Tuan-puan, daripada RM100 duit raya anak-anak, tuan-puan cepat-cepat alihkan kepada simpanan emas. Mungkin tuan-puan daripada RM100 ni tuan-puan akan dapat 0.2 gram emas ataupun 0.19 gram emas. Dan tuan-puan, 0.19 gram emas ini pada 2 ataupun 3 tahun nanti tuan-puan, ianya bukan lagi bernilai RM100, malah lebih daripada RM100 kerana kenaikan harga emas 10% setiap tahun secara purata. Hasil daripada kita tukar duit raya anak kepada emas, mereka akan nikmati keuntungannya apabila mereka dewasa nanti, tuan-puan. Dan emas simpanan ni tuan-puan, kita tidak perlu libatkan kos maintenance seperti mana barangnya yang lain, tuan-puan. Kita hanya perlu simpan dan biarkan saja ataupun kita kumpul sehingga cukup target dan kita jual apabila capai matlamat gram target kita, tuan-puan. Jadi tuan-puan, jangan biarkan duit raya anak-anak tuan-puan ni dimakan oleh inflasi tanpa kita sedar. Tuan-puan cepat-cepat tukarkan kepada gram emas, tuan-puan. Tuan-puan, like video ni, follow saya, rujuk di profil saya, hubungi saya untuk bantu tuan-puan buat pendaftaran akaun Gap Junior untuk anak-anak tuan-puan. Assalamualaikum.